Adapun orang yang ambil buku dengan tangan kiri, bila dia angkat tangan kiri, bila dia jolok tangan dia masuk ke tengkok, tembus ke belakang. Sakit tak? Sakit macam hak di dunia ni lah ni. Sakit di akhirat esok sama macam hak di dunia ni. Sama dari segi mana? Sama dari segi rasa sakit tu. Cumanya api dia lagi kuat. Kalau api dunia satu, api neraka 70 kali. Nabi kata setiap satu seperti panas api tu. Dia 2 kali ganda, 3 kali sampai 70 kali. Panas lagi panas, no? Jadi orang yang tangan kiri diangkat, Allah Subhanahu wa ta'ala nak suruh kita dengar siap-siap. Sila dengar siap-siap. Apakah yang disebut oleh bakal-bakal ahli neraka ketika mana mereka ditimbangkan amalan mereka di mahsyar kelak, ketika mana mereka mengambil buku-buku catatan mereka dan juga keputusan dengan tangan kiri. Fayaqul, lalu mereka pun berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Dia kata, celaka dah aku ni, kalaulah aku tak ambil buku ni.